Oh, Mi. Alahnya gimana Dapur tak ada, alik atas tak ada, dalam jambe tak ada. Nak ngorek lo ni. Ming! Tak panggil dah aku ni. Daripada panggil budak ni. Yang atas dari mana Mana rumah Yati pun jauh lahnya. Allah tu duk menunggu gap dia pula tu. Allah daripada jaga lahnya. Oh, loh. Alah panah lah. Oh. Mungkin ala ku mana? Oh lah ke rumah Yatinya. Oh. Buat gapo pergi rumah dia? Oh lah ada kerja aku lah. Ya tak boleh nak ilih aku sikit. Cak aku nak menyari lalu. Dah lah aku ni panah-panah. Rumah Yati dah lah hujung patak makna. Jalan panas tak ada angin hari ni nya. Mu tu bek tu tak ayat kat aku nak pergi. Aku ayat dah ke mari aku kata nak pergi rumah Yati hari ni. Allah mu yang mudah tak ingat lah. Mu ni Yati ada masalah untuk lelaki dia nya. Tu ya aku duk pergi rumah dia tu nya. Alah, kerja nak cara rumah tangga orang. Aku pergi nak cara rumah tangga orang. Yati tu ke saya baik aku. Kalau apa masalah dia nya cari aku. Allah lah mu ni. Dah masalah gapo dia? Lah masalah rumah tangga dia lah tu. Ya aku bawa him dengan her coffee ni. Aku nak suruh dia terangnya. Mana tahu benda ni boleh selesai masalah dia. Allah duk sedih-sedih duk cerita kat akunya. Bawa kopi tu ke dia? Lah tu lelaki dia tu jadi kodok letih sehari tak tahu gapo dia nak kerja dok gapo dok. Allah tanya kerja tu kerja tanya cuti pun jadi dok letih segitunya. Allah gak Yatinya bercingelih juga lagu tu gak kata. Lah aku untuk lelaki aku minum her kopi dengan him kopi. Stino so jati so gak kata. Terah hok ni wi kau lelaki mu minum retek. Gak kita bertenaga molek guna hok ni tu ya aku bui tu reteknya ke dia. Dia lelaki dia kata nak peceng tu ke? Pecing tak pecing pun. Tak kau pecing nak suruh letih lagu tu lah. Kalau aku jadi bini dia pun sakit hati. Nak kelih main letih lagu tu. Dah luar tu kerja buat dia selebih daripada TV pun letih juga. Dah lah aku tak cara nak pergi rumah Yati sekalipun apa masalah nak ngorek lok-lok dah. Yati saat ni lah aku nak kelih awal lagi. Yang aku cari teh lah gapo makan sekut tahu apa. Gak demino item makan sekut tawa, agaknya duk buah, agak otino lagu tu, lagi tidur duduk ngorek lagi ni. Dah tu laki dia ada tak ni? Ada tu laki dia dah letih gitu. Tapi jolong yang aku tengok hari tu ke. Jumpa dengan tu laki dia kedai tu. Letih sungguh. Dia apa letih tu? Nak tukar motor tak boleh. Lah, aku tengok tu ya aku kata ke dia gak yakin duk cerita kat aku. Sia juga muka sayang kita. Tu ya aku bawa kata mui teraga ni lah. Minum sekali sehari tak apa dah. Berapa secek dulu dia? Aku 3 secek. Ni 3 secek aku ke dia nya. Aku ngat lelaki aku duk minum ni ada seomong. Apa jadi letih gitu? Tahulah kita punya ni kena ambil juga je ni untuk tenaga gini nya. Mungkin kita orang kerja pun kita lah nak jaga anak lagi, nak buat kerja lagi, gapo lagi. Tak pada remai duk makan nasi gitu saja. Tidak ada tenaga mana. Alah dah. Demu ni pun nak ajak aku ngopak lagi masuk dalam rumahnya. Ngorek hari tu. Dia duduk rayak lagu tu. Aku telitah teringat jumpa dengan lelaki dia hari tu. Iyalah tu ya aku pergi menolong tu ya hatinya. Sia juga ke dia nya. Biar dia terak dulu. Kalau dia terak lagi carimu pula tu. Tak apa. Molek kat aku. Aku beli sajalah ke dia nya. Nak beli mana gapo gitu gini. Dia duduk payah. Him kopi dengan hot kopi. Orang belana duduk minumnya. Dia je dia tak tahu lagi nya. Gila. Aku lapar darah aku cari mu tadi tu. Allah, mu gak lapas macam baru je aku menyayunya bulan. Ada kau ikan tak ada. Dah menyayu ikan tak ada. Ikan nak goreng. Dah anak mana? Ada dah. Aku suruh mandi dah saat ni. Memang gilanya. Lewat dah ni. Goreng ikan tu. Lah.